Terima kasih Tan Sri. Pada hujung abad ke-19, sewaktu Meiji Restoration di negara Jepun, untuk agenda memulakan menyemai benih military industrial complex di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat telah jual senjata-senjata, malah telah menyampaikan latihan kepada panglima-panglima perang kepada Jepun pada kita ikut, sampai hantar mereka ke West Point untuk menerima latihan. Dan pada penghujungnya, selepas panglima-panglima dilatih, Perang Dunia Pertama berlaku. Jepun serang dengan kepakaran yang telah diterima daripada Amerika Syarikat, serang Korea, serang Manchuria, serang China. Sampai embargo minyak dikenakan kepada Jepun, embargo getah, embargo besi dikenakan kepada Jepun, sampai aset-aset Jepun dibekukan. Kemudian apa yang berlaku? Pearl Harbor. 50-an, sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara demokratik di Iran telah diturunkan daripada tahta kuasa. Kerana kerajaan itu di bawah Mossadegh menyatakan satu idea yang radikal kepada United States dan kepada Britain pada ketika itu. Minyak di bawah tanah Iran adalah milik rakyat Iran. British tak suka, mereka pergi ajak kawan-kawan di US serang Iran dan telah overthrow dengan izin kerajaan Mossadegh dan gantikan dengan Shah of Iran. Rakyat tak suka Shah of Iran. Apa berlaku? The Islamic Revolution took place. Ayatollah naik dan itulah yang telah berlaku sampai sekarang. Dan sampai sekarang memang kelam kabut lah. Kita fast forward sikit, 70-an. Sebab Amerika Syarikat tak suka Soviet nak menang di Afghanistan. Jadi Amerika Syarikat memberi kepakaran kepada sekumpulan orang Afghanistan. CIA latih dia orang buat guerrilla warfare, terrorist tactic, nak buat bom apa semua. Didanakan oleh CIA, saya ingat, saya nak ulang. Dan apa yang berlaku di Afghanistan ketika itu kita semua tahu. Selepas perang itu selesai, habis, Mujahidin evolve dengan izin menjadi Al-Qaeda. Kita tahu apa berlaku selepas itu. 9/11 happened. 1980-an, Iran kembali menjadi satu ancaman kepada Middle East, dan Amerika Syarikat rasa ada perlunya untuk ada tukang pukul kepada Iran. Dia buat apa? US bagi funding, bagi latihan, bagi persenjataan kepada Saddam Hussein, naikkan Saddam Hussein, dan Iraq menjadi tukang pukul bagi pihak Amerika Syarikat pada peringkat awal lawan Iran. Iraq lawan Iran. Pada waktu yang sama, Ronald Reagan juga bagi dana ke Iran untuk lawan balik Saddam Hussein. Itu namanya Iran-Contra Scandal. Pada satu ketika pada waktu itu, Saddam Hussein atau Iraq mempunyai kuasa tentera keempat terbesar di dunia. Gulf War happened. Akhirnya, dia serang Kuwait. We saw the second Gulf War. Selepas itu, 9/11 happened. Dan kita nampak US kembali ke Afghanistan. Again. Kita nampak US kembali ke Iraq. Again. Dan sekarang kita nampak US dengan Israel masuk Iran again, sekali lagi. Sejarah berulang dengan naratif penipuan, tapi sebenarnya apa yang dia nak adalah regime change untuk apa? Untuk natural resources. Untuk nak menyekat Hormuz Straits. Seperti apa yang dia buat di Venezuela sampai nak tangkap pemimpin negara. Sampai bila kita nak terima perangai samsing dunia seperti ini?
regime change has never been a solution, it only exacerbates wars. Baru saya habis bersyarat dengan JKPK, Hal Ehwal Antarabangsa, dan rakan-rakan dalam jawatan kuasa pilihan khas telah membuat satu kenyataan dan telah menyatakan pendirian yang sangat tegas dan jelas. Kita mengutuk, bukan saja mengutuk, tetapi kita nak menyuarakan kepada multilateral platforms seperti United Nations dan juga multilateral platforms yang lain bahawasanya forced regime change tanpa demokrasi adalah sesuatu yang kita tolak bulat-bulat dan tidak boleh diterima sama sekali di dunia moden pada zaman ini. Ibu Timur, boleh sikit? Bolehlah. Okey, masih Ibu Timur, masih Ketua. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Timur tadi. Cuma persoalan saya, setuju tak Ibu Timur bahawa segala huru-hara, kebobrokan dan apa yang berlaku di dunia hari ini belakangnya adalah Zionis Israel. Apa pandangan Ibu Timur? Terima kasih. Sudah tentu Zionis Israel memain satu peranan yang sangat-sangat besar dalam semua ini, khususnya apa yang sedang berlaku di Iran. Tetapi prinsip di sebaliknya, kita tak boleh terima lagi regime change atas penipuan dan cerita dongeng untuk terus menjadi alasan dan asas untuk mana-mana negara hantar tentera untuk melakukan regime change. Itu saya rasa rakyat seisi Malaysia dan ahli-ahli seisi Dewan boleh terima, dan kita harus kutuk, kita harus tolak, dan kita mesti menyuarakan ini secara berani dan tegas. Jadi dengan itu masa sudah habis, saya mohon menyokong usul daripada Yang Amat Berhormat. Dengan izin kalau boleh mencela sedikit. Okeylah, baik-baik. Terima kasih Ibu Timur. Saya ingat penting kepada kita bukan setakat suarakan kelentangan kita untuk memastikan supaya apa yang berlaku di peringkat dunia ini dapat kita urus sebaik mungkin, pasal banyak rakyat yang innocent people dengan izin. Anak-anak, ibu-ibu yang sedang mengandung menjadi korban. But kita sedar juga suara kita perlu kita utarakan. Kebulatan tindakan kita harus. Bukan setakat dari segi suara. Saya rasa seperti yang kita sedia alami, any vessel passing, sama ada daripada Jepun, South China Sea, through Strait of Malacca. Dan kebiasaan dia, mereka akan menggunakan minyak untuk refuel all the vessels, military vessels yang ada. Dan ini ada di antara ini juga kita bagi bekalan minyak tanpa kita sedar. Bahawa saya tahu bukan easy bagi kita untuk nak questions military vessel passing by our Strait of Malacca. Kadang-kadang dia beli minyak, but tujuan kita dah tahu dah. Building up the capacity yang ada, tapi bagaimana untuk memastikan supaya tindakan juga harus kita lihat. Walaupun dia peringkat yang kecil, tapi dia bermakna. Kalau tak ada minyak, vessel itu tak akan sampai ke lautan Middle East di situ. Jadi Tan Sri Speaker, ada beberapa perkara saya ingat kita perlu lihat di masa akan datang. Bagaimana untuk mengelakkan supaya kejadian seumpama ini tidak akan berluasa. Ini baru Iran, baru Venezuela, tak tahu Greenland pula. Dan ini akan membangkitkan keadaan dunia semakin. Dan saya harap jangan pula berlaku di antara Taiwan dengan China, and that will be disaster for the region, Southeast Asia in particular. Dan ini penting kepada kita, Tan Sri Speaker, supaya kita mempunyai maklumat yang begitu lengkap untuk pastikan supaya dengan ada war zone. Setakat ini saya bimbang jemaah haji yang akan datang, umrah yang akan datang ni, no fly zone akan berlaku. Kebimbangan kita, ya, Tan Sri Speaker. Terima kasih banyak. Terima kasih sempurna. Saya setuju apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat sempurna, dan saya ingin tarik kita balik ahli seisi Dewan kembali ke teater Malaysia. Jangan kita benarkan, jangan kita wujudkan ruang supaya tragis dan perang dan serangan yang berlaku di Iran menjadikan penyakit dan sakit kepada kita di Malaysia. Sebab sudah mula kita nampak di social media, sudah kita mula dengar ada naratif-naratif di luar sana yang menjadikan perkara ini sebagai polemik dan polarisasi pandangan rakyat Malaysia.
di mana ada yang menyatakan bahawa ini adalah satu serangan ke atas umat Islam yang telah dilakukan oleh bukan Islam. Dan naratif itu kita tidak boleh terima sebagai begitu saja dan kita perlu faham sejarah yang telah membawa kita. Itulah sebabnya saya mulakan perbahasan saya dengan konteks history. Ini adalah satu serangan terhadap kedaulatan sesebuah negara. Ini adalah satu serangan terhadap kemanusiaan manusia di sana yang juga merupakan serangan ke atas setiap satu rakyat dunia dan setiap satu manusia di dunia ini. Jadi jangan kita hanya tunnel vision dengan bahawa ini adalah satu serangan US dan Zionist Israel terhadap Iran. This is an attack on humanity and the sovereignty of a nation, which is an attack of all sovereign nations. Jadi saya harap jangan kita bawa sakit yang berlaku di sana dijadikan sakit dan penyakit di Malaysia dan rakyat Malaysia. Itu saja. Sekian, terima kasih saya menyokong usul. Baik, saya jemput Kota Baru.